Dua penuntut universiti swasta masih menerima rawatan hospital selepas terlibat dalam insiden letupan gas pendingin hawa di bangunan universiti terbabit di Bukit Damansara baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, seorang daripada penuntut terbabit berusia 19 tahun kini sedang dirawat di High Dependency Ward Hospital Kuala Lumpur. Tambah Fadil, seorang lagi penuntut universiti terbabit berusia 18 tahun patah pinggang sebelum dikejarkan ke HKL. Katanya, mangsa telah dibenarkan keluar dari HKL pada 13 Januari dan pada hari sama, mendapat rawatan di Hospital Pantai Kuala Lumpur sebelum selesai menjalani pembedahan gigi pada 15 Januari dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, seorang penyelia berusia 54 tahun yang mengalami melecur dan serpihan besi di dalam badan, telah selesai menjalani pembedahan di HKL. Jelasnya, mangsa telah sedar dan stabil serta berada di bawah pemantauan rapi doktor untuk rawatan susulan. Bagi pekerja kantin warga Indonesia di Universiti terbabit, ujar Fadil, mangsa berusia 22 tahun ini dilaporkan dalam keadaan baik dan dibenarkan keluar dari Hospital Sungai Buloh pada Khamis.